Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Seperti dijanjikan, tiap-tiap hari saya akan upload sesuatu ke dalam akaun saya lah. Maknanya tak kira lah akaun Facebook ke, TikTok ke, Insta, okay? Mana-mana yang saya boleh capai. Jadi minggu ni janjinya saya nak upload, nak bercerita tentang pemikiran yang berlebihan ataupun overthinking. Jadi bila sebut je overthinking ni, maknanya macam-macam yang terlintas kat kepala kita kan. Okay. Jadi kita, yang saya upload ni sebenarnya ialah bersama dengan teks lah. Okay. Maknanya teks atau video, tengoklah yang mana yang sempat. Saya bercerita ni sambil menulis. Jadi bila tulis je apa yang saya rasa saya nak kongsi, saya akan copy dan paste lah ke dalam akaun saya. Jadi apa kalau saya tak gunakan teks, okay, saya gunakan video macam sekarang lah. Okay. Jadi buku tu yang saya tulis tu berjudul Tak Semua Benda Perlu Difikir. Okay. Jadi panduan sekali ni dia berasaskan sains ya. Maknanya saya buat carian dulu, tengok ada kajian, okay, pastikan kesahan kajian tu, kemudian saya catat, okay, catat dan saya kongsi lah. Okay. Jadi benda ni memang luas ya, memang panjang. Contohnya macam buku ni pun masa saya tulis dia meleret, okay, tak sudah bercerita. Okay, jadi balik semula pada topik yang kita nak bincangkan. Jadi kadang-kadang bila kita sebut semua tu bermain dalam kepala, main dalam kepala. Jadi saya nak ingatkan bahawa sebenarnya otak kita tu bukan jahat. Okay? Bukan jahat. Yang overthinking semua ni buatkan kita resah semua ni, okay? Sebab otak kita tu kadang-kadang dia terlalu rajin. Okay, dia terlalu rajin untuk bekerja. Jadi sampai kita sendiri jadi penat. Okay, kita jadi penat. Jadi yang saya cerita ni, okay, untuk layman, untuk orang biasa. Jadi saya gunakan bahasa yang biasalah. Okay, bahasa yang biasa. Jadi saya kurangkan istilah sains dalam dia, okay, supaya semua orang boleh faham. Okay. Jadi overthinking ni boleh menyebabkan kita jadi risau tentang perkara-perkara yang belum jadi lagi. Okay, yang belum jadi lagi. Jadi kadang-kadang kita fikir benda-benda yang lama, yang trauma ke, yang ganggu kita tak habis-habis, pusing benda yang sama. Okay, seolah-olah kita ni setiap keputusan yang kita buat, kita akan ulang. Okay, kita akan ulang kesilapan lama. Jadi kita kadang-kadang sampai susah nak tidur. Okay, biasanya orang, kalau orang berumur lah macam orang yang rambut putih ni, okay, jadi susah nak tidur sebab bila kita nak tidur je, otak kita mula bercakap, okay, bercakap tak henti, ya? Jadi tak henti dan selalu dia akan kata seolah-olah kita ni tak cukup baik. Okay, kita tak cukup baik. Jadi dia ni sebenarnya ada kaitan dengan emosi, okay? Ada kaitan dengan psikologi. Jadi bila saya tulis ni, saya nak bercerita kenapa kita ni ada cenderung, okay, ada cenderung untuk overthinking, okay, berfikiran yang lebih. Jadi apa yang berlaku ketika dalam otak kita ni, ketika semua benda ni berpusing, dia duduk mengulang je benda yang sama, apa yang berlaku dan bagaimana kita boleh hentikan, okay, kitaran ni, okay, macam mana kita nak hentikan kitaran ni, okay, tanpa kita lawan diri kita sendiri, okay, tanpa kita lawan diri kita sendiri. Jadi penulisan tu memang cara yang mudah, Adam, okay. Jadi maknanya bukannya saya kata mesti baca buku ni, taklah. Okay. Sebab saya akan bercerita juga dalam di sini,
Okay, saya akan bercerita juga dalam Facebook, dalam TikTok. Jadi benda-benda ni cuma kalau beli buku tu lagilah bagus kan, sebab kita yang menulis pun cari makan. Okay, tapi kalau tak pun at least kat bawah apa ada tanda like tu, like lah, bukannya suruh suka, tak ada. Tapi bila kita like, dia akan ada apa ni, tindak balas kan. Jadi seolah jadi saya tahulah ramai orang dengar bila saya bercerita ataupun bila saya menulis, ya. Jadi apa yang kita nak, saya nak pembaca faham ataupun kawan-kawan semua faham, ialah beza antara risau yang normal, risau tu memang normal lah, dengan risau yang boleh merosakkan kita. Risau yang normal dengan risau yang boleh merosakkan kita. Dan kenapa otak kita ni selalu fikir benda-benda yang negatif? Dia selalu fikir benda-benda yang negatif. Macam mana otak kita ni, suara dalam kepala kita ni, dia boleh create, boleh cipta atau boleh membuatkan kita fikir sesuatu yang kita risau atau gelisah, tapi benda tu sebenarnya palsu je. Benda ni palsu sahaja, bukan betul-betul risau. Bila saya bercerita tu, kita juga saya akan dedahkan dengan cara untuk tenangkan minda kita ni dalam masa beberapa minit. Kita boleh tenangkan minda kita tu, tak payah layan sangat. Jadi cara dia tu, saya akan dedahkan cara untuk pecahkan tabiat, untuk hentikan tabiat overthinking tu secara sistematik. Secara sistematik. Dan bagaimana kita nak bina hidup yang lebih ringan, lebih tenang, lebih jelas. Jadi bila saya bercerita ni, ini bukan motivasi, ini bukan motivasi. Ini cuma saya nak kawan-kawan pendengar semua dia untuk hadapi benda-benda ni, supaya kita tak letih berfikir. Supaya kita tak letih berfikir. Sebab tenang ni dia bukan magic. Kemahiran tu kita boleh belajar. Kita boleh belajar. Sebab tu kalau kita perhati, orang tua lebih tenang. Dia dah alami banyak kali, lama-lama dia belajar lah. Dia akan belajar. Jadi jangan lupa follow posting minggu ni. Minggu ni kita fokus pada overthinking ataupun pemikiran yang berlebihan. Follow maknanya bawah tu kalau ada tanda like tu tekan lah. Kalau nak komen, boleh komen. Boleh komen. Kemudian apa lagi yang boleh buat? Share, supaya lebih ramai dapat ilmu tu. Tapi benda ni berterusan, jadi saya cerita sikit-sikit je. Kalau nak yang banyak tu, sementara saya tulis, saya jumpa benda yang menarik, saya post terus dekat wall, ataupun dekat TikTok ke mana-mana lah. Jadi boleh carilah. Terima kasih kerana join hari ni.